Alhamdulillah, berkaitan dengan isu pijak Al-Quran ini, saya bersyukur kerana akhirnya pesalah itu diheret ke mahkamah. Walaupun kita dikatakan rakyat melalak, tetapi sebenarnya itulah kuasa rakyat. Suara rakyat adalah suara keramat, dan akhirnya yang dikatakan melalak itu sampai ke peringkat istana, dan nada istana dengan nada rakyat seirama. Akhirnya nada yang seirama itu menyebabkan kerajaan tidak ada pilihan, melainkan menterjemahkan, iaitu negara ini adalah negara hukum. Kali ini saya ingin memberi penjelasan daripada Menteri Agama, di mana beliau mengatakan kepelbagaian dalam bingkai penyatuan. Timbul persoalan, tiba-tiba beliau mengungkapkan kepelbagaian dalam bingkai penyatuan. Adakah ini falsafah liberal? Tapi kalau lihat pada yang berlaku, apakah boleh kita katakan kita ni kepelbagaian, berbagai budaya, berbagai agama, berbagai acara bangsa, tapi kita dalam bingkai penyatuan? Apakah yang diterjemahkan oleh Ngakomeng baru-baru ini, di mana di kementerian dia buat sambutan, memeriahkan kementerian kerana untuk menyambut Christmas. Adakah mana kita ada berbagai agama perayaan, ada perayaan Kristian, ada perayaan Hindu, ada perayaan bagai-bagai ini, termasuk hari raya haji, hari raya sebagainya. Kepelbagaian ini dalam bingkai penyatuan, kita sama-sama bersatu merayakannya. Apakah itu maksud Menteri Agama? Dalam majlis contohnya, kita ada orang bukan Islam, ada orang Islam, maka kita berbagai. Ada orang yang minum arak, ada Islam tak boleh minum arak. Majlis kita bersatu, sama-sama menjayakan majlis itu. Apakah ini yang dimaksudkan kepelbagaian dalam bingkai penyatuan? Menteri Agama tolonglah untuk menjelaskan tentang kepelbagaian dalam bingkai penyatuan. Namun, saya ingin memberikan pandangan kepelbagaian dalam bingkai penyatuan kepada satu yang sesuai dengan agama kita, sesuai dengan negara kita, walaupun majmuk, iaitu kepelbagaian dalam bingkai tuntutan Islam agama persekutuan. Akan saya terjemahkan maksud kepelbagaian dalam bingkai tuntutan Islam sebagai agama persekutuan.